drone ni sebenarnya satu investment yang tinggi, pelaburan yang tinggi sebab nak beli. Lepas tu dari segi penggunaannya pun perlu ada sedikit kemahiran. Jadi di peringkat kerajaan untuk kita kata kita nak at least ada certain percentage ataupun 100 yang memang menggunakan drone, buat masa ni kita fokuskan kepada lesen dulu. Sebab itu yang paling penting, sebab mereka perlu tahu apa sebenarnya peraturan-peraturan yang terlibat, apa yang perlu dijalankan supaya perlu digunakan dengan selamat dan sebagainya. Melalui program yang kita jalankan ni, memang KPKM dan Madi mensasarkan supaya kita boleh ada sekurang-kurangnya 350 yang berlesen. So, sebab CAM akan enforce, bercakap untuk enforce semua operator drone ni mempunyai lesen untuk menerbangkan drone nanti. So, bila kita lihat sebenarnya drone ni sebenarnya satu investment yang tinggi, pelaburan yang tinggi sebab nak beli. Lepas tu dari segi penggunaannya pun perlu ada sedikit kemahiran. Jadi di peringkat kerajaan untuk kita kata kita nak at least ada certain percentage ataupun 100 yang memang menggunakan drone, buat masa ni kita fokuskan kepada lesen dulu. Sebab itu yang paling penting, sebab mereka perlu tahu apa sebenarnya peraturan-peraturan yang terlibat, apa yang perlu dijalankan supaya perlu digunakan dengan selamat dan sebagainya. 350 tadi 350 ya. Untuk program ni. Program masih dia ada Pioneer. Bukan, dia kena faham macam ni. Penggunaan drone ni sebenarnya dah lama dia. Memang memang satu benda yang semakin meningkat penggunaan dia. Dari segi number orang yang gunakan drone, kita ada data, tapi buat masa ni yang kita panggil datang ke event-event macam ni adalah mereka yang memang menggunakan drone dan petani-petani yang memang dah mengambil servis-servis yang drones. Okay? So di peringkat KPKM untuk fasa yang seterusnya, maknanya untuk kita tingkatkan lagi penggunaan drone ni, kita perlu pastikan bila lagi lama orang pakai, orang ni perlu ada lisensi yang betul lah, sebab makin banyak drone terbang, kita tak nak benda tu digunakan dengan tak selamat kan. So that's why kerajaan dia selalukan sedikit peruntukan untuk kita bangunkan satu modul lisensi yang memang spesifik kepada pengguna drone. Okay? So licensing tu is Pioneer. Yes, lisensi Pioneer. 350 tu memang lisensi Pioneer, ACOC. Ya, sebelum ni semua drive tanpa lesen. Yang tadi RCOCAL, maksudnya Remote Certificate of Competency Agriculture Light. Buat masa ni memang modul ni kita dibangunkan memang untuk spesifik kepada penggunaan drone pertanian. Okay? Sebenarnya drone pertanian ni dari segi flight path dia apa semua tu dia tak macam drone yang satu lagi yang biasalah kan, sebab dia kalau katakan untuk penyemburan dan untuk seeding dan sebagainya, dia tak perlu terbang sangat tinggi. Dia ada height yang tertentu kan. Jadi kalau kita lihat kepada modul tu sendiri, maknanya sekarang ni kita macam sebut tadi lah, memang khas untuk pertanian. Tapi dari segi keselamatan, of course, di peringkat CAM mereka memang nak pastikan faktor keselamatan tu ditekankan. Ini merupakan satu program anjuran MARDI yang bertujuan untuk mempopularkan penggunaan drone dalam industri pertanian dan nak dilakukan dengan cara yang lebih tersusun dan terkawal, di mana semua operator drone diinginkanlah mendapat lesen supaya mereka menggunakan drone itu dengan penuh pengetahuan berhubung dengan soal keselamatan, soal undang-undang, peraturan. Kalau orang suruh spray baja ataupun racun, dia kena ikutlah aviation punya peraturan. Dia punya, mungkin dia punya height, dia punya kawasan larangan, mana boleh pergi, mana tak boleh pergi dan sebagainya.
dan ini semua adalah untuk menentukan bahawa teknologi yang baru yang diperkenalkan dalam industri pertanian ini dilaksanakan dengan cara yang lebih tersusun dan terkawal.